Jadi nak ayatnya, walaupun tak pergi Jumaat, walaupun semaya celak-celuk, kalau orang jemput tahlil, dia sapa dulu pada tu imeh. Lepas tu dia hamba tahlil rengkah. Lepas pada tu tahlil. Banyak mana biasa hamba buat 100. Tak kira lah. Kari kambing pun 100, gula ayam kapur pun 100, itik serati pun 100, behu pun 100. Tak kira. 100. Lepas tu sebelum hamba baca doa, hamba cuik dua rumah. Kata hamba nak list 10 minit boleh? 5 minit ke 10 minit. Ustaz nak buat ke dia pula? Kata hamba nak ayat la ilaha illallah kita duk baca saat ni tu. Tahlil la ilaha illallah kita duk tahlil tu gapo dia benda kata. Hamba takut orang tak tahu gapo dia benda saat ni. Hak kita duk kata la ilaha illallah saat ni tu gapo dia benda. Katanya tuan rumah dia kata jolo juga ustaz dia. Bergepor dah rumah tahlil saat ni. Tiba-tiba tak tahu gapo. Tak faham gapo dia. Royak sikit ustaz. Dia nak kata gapo kalau dia steering duk kita tuan rumah pun. Silap-silap dengan tuan-tuan rumah kena bedah. Setengah pada tuan rumah dekih nak jemput tahlil mari masjid. Parok kalau gini ni. Kih nak jemput orang maya ajak, kih nak jemput orang pergi tahlil rumah dia. Kita tengok, ada orang baru ni kata. Tu email. Lalas sekali rupa-rupanya, lepas pada 2-3 hari, dia pergi bisik kat tu email. Tu email, ada hajat sikit dah. Hajat ke apa tu? Ada nak buat majlis sikit ke rumah. Padahal pun tu email marilah lelah lah. Padahal pun 2-3 hari ni ada nampak muka. Nak main angin tu email. Nak syukur. Nak main angin tu email tu bila orang-orang masjid rupanya. Ni taktik lama dah, strategi lama. Hamba boleh baca dah. Boleh baca. Jadi kalau tu email cuik hamba pergi beringat. Beringat. Kalau hamba pergi tak usah buat nasi ideh apa ni special tak ayah. Hamba pergi buat gini ya, buat nasi belauk sudah. Buat nasi belauk. Buat nasi belauk, tahu nasi belauk? Bubuh dalam tu belaka, sambal duduk situ semua sekali duduk situ, habis hari duduk situ. Nambah tak yakak. Tak ada orang nak nambah. Ya hilang selera sebenarnya. Kalau dah kena 2-3 ribu hilang selera demo ni. Dah. Tak kelik. Kalau dah habis tahlil, kita kata apa ni sebelum baca doa ni, bunyi dah pinggir makuk dapur ni confirm bunyi dah. Gak wah bau kari kambing. Kelik ke agak-agak demo ni? Tak kelik dah. Dia kata kelik saja aku malam ni dia dah. Jadi kita 2-3 ribu. Jadi hamba buat taktik tu lah ni. Buat taktik tu, strategi tu, jadi. Mepe apa-apa tu, you jumpa kita ke? Dia kata ustaz ni, kata. Kita pergi nak tahlilnya bedah kita. Tak belagang ni. Mula-mula tak belagang ni, lama-lama ke? Beres, berubah, dia berubah, beres lalu. Dia jadi dekat dengan kita.